Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, kalau dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Thread, macam-macam setup, okey. Ada setup janda, ada setup ketam, ada setup bangsa kanan, bangsa kiri, ada setup punca makan punca, ada setup merah, yang paling best adalah kotip pendek. Okay, setup merah, yang paling best adalah kotip pendek. Okey, alright. So, whatever lah, apa-apa saja. Hari ni saya nak share dengan korang lagi satu setup Jepun, simple tapi power. Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Alright, dia macam ni. So ini H4, okay. H4, korang nampak? Ni downtrend ni. So H4, the lowest dekat sini sekarang ni. Dia pergi kat sini sekarang ni. Nampak? Dia menuju ke sini. Dan juga the highest dekat sini lah. Okay. So kita ambil dekat sini sekarang ni. Di sini. So kita hanya mencari sell. Korang boleh pergi kepada lower time frame 1 hour. So 1 hour dekat sini. Ini engulfing buy ni, dia break buy engulfing ni, nampak? So tugas kita mencari sell. Okay, mencari sell dekat sini. Okay, korang kecilkan sikit ni. Nak mencari sell kan, sini kecilkan sikit. Okay, baru sini kecilkan sikit. So kita tunggu price naik atas ni. Okay, sekarang ni atas ni, kalau dia naik berapa pip ni sekarang ni, kalau dia naik ke sini 600. Okay, kita kecilkan lagi, pergi ke M30. M30 dekat sini, dia tengah naik dekat sini. Ini zone M30 ni, dekat sini. Ini M30 biru kan. So dekat sini nak mencari sell. Kalau ada breakout sell, tak ada breakout sell, saya selalu bilang korang jangan sell, nanti korang meninggal. Nampak sekarang ni, okey, dia naik dekat sini, nampak? Nampak dekat sini, dia naik dekat sini. So sekarang ada breakout sell. Kita nak cari breakout sell lah sekarang ni. Pak, trend line dekat sini. So ada breakout sell. Breakout sell macam mana? Korang carilah, okay, support dia kat mana yang terdekat sekarang. Ni M15, pergi dekat M5. Tengok M5. Sini M5. Okay, kat mana? Kat mana dekat sini? Pak. So kalau dekat sini M5 dia breakout, korang masuklah sell. Okay, dia breakout ni. Korang nak terus sell pun boleh, ataupun korang tunggu pullback dekat M3 ke M1, korang masuk lah. Yang penting korang janganlah masuk berlayer-layer macam orang kaya kan. Masuklah, kalau ada 100 USD, masuklah 0.01, paling maksimum pun 2 layer cukup, yang banyak-banyak, jangan ikut grup sebelah. Sebab macam saya nak relay dulu lah, saya nak pergi, saya nak biarkan, kalau dia naik sampai dekat atas ni sedap ni kan. Yang dekat atas ni, cik ke sini, sini-sini sedap lah kalau dia naik. Sebab apa? Nak besar sikit lah makan. Tapi boleh juga kalau korang nak sell, tapi pastikan ada breakout. Nampak ni, kan? Tak tahu breakout, macam biasa, pakai indikator Jepun. Nampak kat sini? So dekat M5, tunggu indikator Jepun ni, ada sell tak? Dia tak ada bagi sell lagi, so korang just relax lah. So siapa yang ada indikator Jepun, nampak kat sini buy, korang buy je lah. Nampak ni, yang ada indikator Jepun lah, nampak ni, berapa dah dia pergi ni, kau 100 lebih tapi saya nak mencari sell. Tunggulah kat atas. Sell nampak ni macam ni kan, ada breakout ni, nampak? Kita nak breakout macam ni, nampak tu, masuk sell. Breakout macam mana? Breakout macam ni tadi, sell, nampak tu? Breakout macam mana? Ni breakout sell ni. Kan? Baru breakout sell dekat sini. Alright, I'll see you. Assalamualaikum.